buat ke apa Syah? Turbo ni, kipas yo ni problem. Customer ni. Syah, Aina. Jom. Boleh ajar cara nak serve customer. Oh. Tak ada customer kan ni. Kena buat juga gitu. Okay. Tak apa lah. Boleh jadi customer lah. Nanti layan boleh. Kita jadi customer. Tahu pelik-pelik. Kita jadi customer. Pelik-pelik sok mau bohong enggak? Okey. Hello. Nak ke apa? Kenapa masih jauh ni? Nak cari barang. Cari sendiri, ambil sendiri. Lepas tu tutup sendiri kaunter. Buat gitu je. Nak bayar ke apa, tengok sendiri ke apa semua ni. Tak sini, lepas tu bayar pergi. Ini kot cara serve customer. Nak lari kana lagi. Tahu masuk ni, tengok penjaga adat tu. Masuk rumah ni, kena jaga adat. Nak salah-salah tak bagi. Itu pula salah. Nak beli ke apa? Jangan setengah lah kalau tak ada duit. Bagi mahal tu, turbo tu. Payah stok. Nak beli ke tak? Kalau tak saya beli kat tubik Ni bayar 4 kali 4, bukan bayar mutung. Mutung lah. Tak boleh layan customer gitu. You tak beli. Ni tak beli. Ajar orang. Tubik. Beli dok. Ajar orang. Ni. Buat apa gitu? Okay. Nak lari Kita pipip. test je. Buat apa tutup boh? Syah, Aina. Okey dah ni. Kau nak masuk. Okey dah. Cara gitu se. Bayar dah. Syah, Aina.